Okey, baik. Saya nak tunjuk macam mana untuk membuat RPH cikgu. Okey, first kali pada paparan utama, okey, pada menu ERPH. Menu ERPH warna biru ni, cikgu klik pada menu ERPH. Okey, dia akan papar kalender tahun ini lah, Januari, Februari, Mac, April. Ni contoh Ini adalah kad minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Okey, apa yang cikgu perlu buat? Contoh ni minggu pertama. Saya nak bagi contoh. Okey. Cikgu pergi ke atas ni, dia ada satu paparan. Ni RPH 2025 dan 2026. Kita boleh pilih. Okey, kembali dan ini adalah tambah RPH. Cikgu klik pada tambah RPH. Okey. Dia akan papar satu paparan baru untuk cikgu menambah RPH cikgu. Okey, pertama sekali sebelah kiri dia ada minggu. Cikgu boleh pilih minggu. Okey, kemudian tarikh. Contoh minggu pertama saya nak tulis hari Isnin 19 hari bulan. Contoh Okey, kemudian masa mula contoh pukul 8 hingga pukul 8.30. Okey, kemudian kelas. Okey, cikgu boleh pilih kat sini. Kalau tak ada kelas, apa yang cikgu perlu buat? Cikgu pilih lain-lain. Okey. Kemudian dia ada satu paparan kat bawah ni, cikgu masuk kelas cikgu. Cikgu masuk kelas cikgu. Kemudian dah siap. Contohlah kelas Ibnu Sina. Kelas tahun 5 Ibnu Sina. Contoh contoh tahun 5. Okey, subjek saya nak buat bahasa Melayu. First kali saya buat bahasa Melayu. Okey, klik bahasa Melayu. Kemudian tajuk. Saya pilih tajuk yang berkaitan. Isi standard kandungan. Standard pembelajaran. Okey, automatic template ni telah dijana. Objektif, kriteria kejayaan. Okey, kemudian set induksi, langkah 1, langkah 2. Kumpulan aras tinggi, aras sederhana, aras rendah, langkah semua sekali lah. Menggunakan pendekatan terbeza. Okey, cikgu tak perlu klik jana AI ni, tak perlu sebab dia memang AI dah. Dia dah automatik menjana cara cepat. Okey, yang di atas ni adalah standard kandungan. Kalau cikgu nak tambah, klik tambah. Dia boleh tambah lagi lah standard kandungan. Okey, kalau tak nak, tinggalkan macam ni je. Okey, seterusnya cikgu dah siap semua, dia dah sampai ke bawah ni catatan. Kalau cikgu ada bengkel, cuti ataupun ada hal-hal lain, cikgu boleh klik lain-lain. Dan cikgu masukkan maklumat ni. PDPC tidak dapat dijalankan kerana ada majlis hari anugerah, ada majlis program membaca. Okey, contoh. Kemudian refleksi ini cikgu masukkan bilangan murid yang menguasai objektif pelajaran yang diberikan latihan objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengukuran. Tiada murid yang memerlukan pemulihan buat masa ini. Cikgu boleh edit kat sini. Tak ada masalah. Semua maklumat ni cikgu boleh edit. Objektif PDP, kriteria kejayaan, okey, dan objektif pembelajaran semua boleh edit, tak ada masalah. Kemudian cikgu klik butang simpan. Okey. Okey, maklumat telah berjaya disimpan. Okey, dah siap dah. Ini hari Ahad. Okey, kemudian cikgu kalau jadual bertukar, cikgu boleh klik kat sini. Dalam 3 saat, klik ubah naik ke atas. Automatik tarikh dan masa akan berubah. Okey, kemudian kalau ni ubah lagi. Dia boleh ubah lagi. Tak ada masalah. Dia boleh ubah. Jadi cikgu tak perlu nak edit jika jadual bertukar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.